Selamat pagi. Hari ni hari Ahad, pergi ke pasar pagi Stadium Shah Alam. Apa lepas ni? Hujan. Nasib baik dah siap beli semua barang. Lepas tu hujan pula. Walaupun hujan tak lebat, tapi ala-ala dah siap beli barang, balik terus lah. Ataupun cari breakfast dulu. Air kena ambil kat sana. Tahu. Makan-makan. Okay, nak buang sampah kotak-kotak dan juga botol plastik, botol kaca semua dekat pusat kita semula. Selamat pagi, hari ni sarapan makan nasi lemak. Nasi lemak ni adik ipar yang bawa sebab isteri dia masak pagi ni. Jadi dia bawa 2 bungkus, satu untuk aku dan satu untuk isteri. Tengok sambal dia. Berminyak dan merah elok. Makan. Hari nak pergi sambung buang sampah dekat pusat kita semula lagi. Terbalik. Masuk dalam City Mall jap, nak beli Baskin Robbins sebabnya aku ada voucher Baskin Robbins yang dapat daripada Hotlink. Jom. Tak jadi pergi City Mall, datang ke Sensoria Forum. Aiskrim kat sini je lah. Ambil coklat lah. Best je kawasan ni, tak ada ramai orang pun.